حبيب الله وشاهد حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Welcome, dearest friends of the Freedom Flotilla. Thank you for your courage and love. أتمنى أن تصلوا جميعا وبالسلام. هذه هي رسالة 12 Cable Flotilla, Disrang Drone. Letapan Disakaling Cable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azman bin Ishak, Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia yang merupakan salah satu NGO yang bergabung di dalam Coalition Sumut Nusantara ini, yang mana kita akan bersama-sama dalam coalition antarabangsa iaitu Global Sumut Nusantara, satu pergerakan aman, bebas daripada kekerasan. Apa yang penting, di mana yang saya beritahu tadi, mana kita ingin hentikan peperangan, hentikan sekatan, buka laluan koridor kemanusiaan untuk kita membantu rakyat Palestin di Gaza. Palestin, wahai Allah, darkan bantuan-Mu ke Palestin, wahai Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, wahai Allah. Hantarkan tentera-tentera-Mu ke Palestin, ya Allah. Berikan keredaan. Perairan kali ini kita telah bergabung dengan konvoi daripada Spain, konvoi daripada Tunisia dan Greece menuju ke Gaza sebanyak lebih kurang dalam 38 kapal. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan pelayaran kami ini, membawa berjuta-juta harapan, solidariti rakyat Malaysia dan warga dunia untuk kita menekan rejim, untuk mereka menghentikan genosid. Ini 25 hari bulan September, hari yang ke-7 kami berlayar, dan sekarang ini kami berada di wilayah Crete dalam negara Greece ni, Italy dan Spain yang akan menghantar kapal frigate mereka untuk mengiringi konvoi Sumut Flotilla ini. Dan doakanlah kami selamat sampai ke Gaza bagi memenuhi misi kami untuk menyalurkan bantuan makanan, perubatan dan keperluan kanak-kanak. Hentarkan musuh durjana, Palestina pasti merdeka. Ikhlas munajat teruslah berdoa, Palestina pasti merdeka. Ulurkan tuan segenap upaya, moga Palestina tak lagi derita. Palestina merdeka, Palestina merdeka.